Kita selalu sibuk dengan generasi X, Gen Y, Gen Z. Tapi kita lupa dengan dua generasi yang kita jarang bincang, tapi sebenarnya ia amat penting untuk negara, agama dan akhir zaman ni, iaitu generasi D dan generasi I. Apa dia generasi D dengan I? Jom kita bincang. Welcome to the Edge of History, where prophecy meets the present. This is Podcast 313, Ultimate Issues, Ultimate Times. Dunia ini sedang menuju ke penghujungnya. Pelbagai cabaran dan fitnah akan melanda, penipuan dan kelalaian ada di mana-mana, dan akhirnya kemanusiaan akan terpadam. Alright. Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Mr. Karipaf Daddy. Menggantikan The Bike Preacher, sebab sekarang ni zaman AI, scan mata, scan muka, scan macam-macam. So kita terpaksa jemput podcaster daripada luar, iaitu saya, iaitu Karipaf Daddy. Yeah man. So kita hari ni nak bincang tentang dua jenis Gen Y, Gen D dan Gen I. Apa dia Gen D dan Gen I? Gen D ni adalah Melayu generasi demokratos yang disihir, diindoktrin, di brainwash oleh demokrasi British Zionis yang sebenarnya dah bukan Islam lah, tapi dia rasa dia Islam, dia rasa dia betul, dia rasa dia berjuang kerana Allah, tapi sebenarnya dia tak sedar, dia ditipu berulang-ulang kali, bergenerasi ke generasi. 5 tahun sekali dia mengkafirkan diri, mensyirikkan diri, menyekutukan Allah, menolak hukum Allah, dan perasan dia menegakkan Islam. Kononnya kalau tak undi, nanti kafir memerintah, nanti orang yang munafik memerintah. Dia tak sedar yang sistem itu adalah sistem kafir. Dia masuk sokong, dia undi celup jari, dia dah tak sah solat 2 minggu, dia pun jadi kafir juga sebab tolak hukum Allah. Itulah sebenarnya demokrasi Gen D yang 90%, aku rasa 99% di Malaysia ni. Kalau dibagi tahu kebenaran, dia cakap macam-macam. Dia cakap kita tak betul, kita gila, nanti kafir memerintah apa semua. Padahal Allah suruh kita bersatu dalam syahadah, dalam Islam, tegakkan Islam. Lepas tu, tapi dia orang ni pakailah macam-macam nama. Madani lah, kononnya macam Madinah lah kan, piagam Madinah, Madani. Tapi sebenarnya dia tak sedar, dia dah sebenarnya Madiani, Madian, kaum-kaum Madian yang sombong, belagak, tolak hukum dan syariat Allah. Lepas tu satu hari Allah turunkan bala. Nabi Syuaib datang, sedar kan? Tak sedar-sedar juga. Begitulah dia. Dan kedua adalah Gen I, iaitu generasi yang dilahirkan Islam, faham Islam, baca Quran, baca hadis, baca terjemahan, belajar Islam, faham sistem Islam dan cuba untuk menegakkan sistem Islam, tapi manusia tak faham-faham. So, kita dalam dilema sama ada kau Gen D ataupun Gen I sebenarnya. Generasi yang betul-betul nak tegakkan Islam, nak satukan orang Islam, sedarkan orang Islam, tolak demokrasi ni. Dan Imam Mahdi dah dekat, akhir zaman dah dekat, kiamat dah dekat. Kita menuju ke akhir zaman. Hanya beberapa tahun je lagi yang sebelum Dajjal keluar, AI apa semua, dan kontrol hidup kita. Dan yang membawa benda-benda ni adalah Gen D ni. Sama ada dia rakyat, pemimpin, ulama dalam Gen D, semuanya sama. Dia telah di brainwash, dia rasa dia betul. Sedangkan Allah dah bagi tahu dah. Kadang-kadang kau rasa benda yang kau betul sebenarnya tak baik untuk kau. Kadang-kadang benda yang tak baik, kau rasa tak baik tu sebenarnya yang baik untuk kau. Ada dalam Quran dia cakap macam tu.
Dan dah beritahu juga dalam Quran, masuk Islam tu secara total. Maksudnya kau masuk penuh, kau terima hukum syariat Islam tu penuh, bukan sikit-sikit. Kau tak boleh campur hak dengan batil, tak boleh bercampur hak, batil. So kalau benda yang Allah cakap ikut Quran, ikut sunnah, sistem Islam, khalifah, kau kena ikut, bukan demokrasi. Pilih undi dalam Islam. Yang pilih itu adalah ulama syura, memilih pemimpin yang cukup syarat, adil, amanah, fatanah, yang orang-orang yang tahfiz, yang faham syariat, yang faham Islam. Jadi ulama-ulama ni pilih ini dia ni bagus. Dikumpulkan, kemudian ulama yang undi, barisan-barisan alim ulama, ustaz-ustaz undi yang mana satu. Bukan orang biasa yang undi, yang baru lepas berzina, minum arak, makan babi, yang baru lepas berjubur, yang baru lepas main judi, yang tak solat 5 waktu. Undi demokrasi, celup jari. Demokrasi 2 minggu, 3 minggu tak sah solat, wuduk tak sah. Tapi dihalalkan oleh ulama-ulama akhir zaman. Oh, sah wuduk. Tak sah. Ada cat, ada benda menghalang air kena kulit, tidak sah wuduk. Kau pun dah jadi kufur, tolak hukum Allah, hukum Islam. Tapi kau ajak pula orang-orang, kononnya kita kena tegakkan Islam. Pilihlah yang kurang mudarat. Semua mudarat. Di dalam demokrasi ni, sesiapa saja yang konon bercakap pasal Islam dulu, Imam Mahdi lah, kononnya dah dipenjara lah, dipilih oleh Allah lah, perjuangan Nusantara lah, tabung haji berpuluh bilion hilang. Lawan rasuah lah, apalah, semua sama je. Yang kononnya Abah Alim lah, Atok Graham Freemason lah, apa semua, 18 wali jaga dia dekat Nusantara ni kononnya. Lalas, riba, cukai, vaksin, digital ID, AI, apa semua sama je. Kau pilihlah siapa-siapa pun dalam sistem kufur, syirik, kau akan dapat yang sama juga acuan dia berzaman-berzaman. Dia akan tunduk pada Freemason, kepada setan, Zionis, Yahudi, Dajjal. Dia Freemason ni dah yang menjaga setiap negara-negara Islam di dalam demokrasi. Kau tak boleh nak lari, sebab jin-jin kuning dia dekat atas yang menjaga, menjadi dia punya chip yang menjaga. Kau hanya nak naik ke Islam, kau kena betul-betul bersatu dan tolak. Kau kena betul-betul tegakkan Islam, bagi faham rakyat, bagi faham budak-budak, bagi faham polis, menteri, SKMM, menteri-menteri, ustaz-ustaz, ulama, semua kena faham. Raja-raja agung kena faham sistem Islam. Masalahnya kita tak faham sistem Islam. Ustaz-ustazah kita bukan cerita pasal sistem Islam. Dia pusing dia sebab nakkan jawatan, nak jadi datuk, doktor, nak jadi mufti, nak kerja dalam jabatan Islam apa semua. Nak dipanggil, dapat sampul, bagi ceramah apa semua, ustazah apa semua. Apa kejadah korang ni sebenarnya? Kau tidak menegakkan hak, kau tidak menegakkan kebenaran yang betul sebenar-benarnya. So, sebenarnya kau kufur, kau ingkar, kau akuilah. Kau menipu rakyat, kau menipu diri sendiri. Kononnya kau berjuang Islam. Tok guru kau yang parti Islam pun pakai rantai Freemason. Maaflah. Ini hakikat dan kau kena kaji dan kena fikir dan terimalah hakikat ni, bersatulah dalam Islam yang betul. Ustaz-ustaz, ulama, mufti, kerja kau ajar orang faham agama, faham syariat, faham benda yang betul. Bukan menipu rakyat demokrasi Islam, demokrasi halal. Tak betul. Kau sebenarnya menipu.
Islam adalah sistem khalifah, syura. Ulama yang pilih, ulama yang undi. Pemimpin tu kena ada syarat. Bukan kaki mabuk, tak solat. Bukan kaki bontot. Bukan sembah jin, sembah linggam. Bukan sembah setan, sembah Baal. Bukan menjadi hamba Klaus Schwab, WEF. Bukan menjadi hamba vaksin WHO, Tedros G. Bukan menjadi hamba United Nation. Selagi kau tak tegakkan Islam, Melayu Islam akan dizalimi. Kita akan menuju kerajaan Dajjal 2030. AI adalah jantung Dajjal. Data center adalah jantung kepada Dajjal. Macam-macam lagi yang dia orang akan buat. Dia akan buat datang dengan data center dan vaksin ni lah. Dia orang akan kontrol otak kau. Kau akan nampak Nabi Isa turun daripada langit. Dengan benda-benda ni lah kau akan dikawal dengan bisikan frekuensi 6G apa semua. Dengan benda-benda ni lah kau akan mampus. Biometrik, kau pergi undi kena scan mata apa semua, dia dah start kumpul data kau. Orang-orang yang bercakap macam aku tak lama lagi penuh deepfake. Aku tengah main bontot dengan kambing ke, aku dengan ISIS lah apa semua. Sebab deepfake AI dah boleh buat macam-macam penipuan. Fitnah akan lagi dahsyat. Bila data center ada, AI dah menjadi 100%. Fitnah lagi teruk daripada sekarang. Orang yang bercakap betul akan jahanam. Orang yang ni undi kau demokrasi pun dia orang akan tipu. Kononnya kau tak datang undi pun tiba-tiba nama kau ada pergi undi. So ada sebab kau dulu dah scan mata apa semua. Demokrasi akan jahanam. Dia akan bertukar menjadi kerajaan Dajjal, totalitarian, autokrasi yang sangat dahsyat, penipuan yang sangat dahsyat. Kau punya undi apa semua akan ditipu. Orang yang jahat akan dipilih. Yang menang tak akan menang. Inilah kenyataan dia. Tapi kau tak nak sedar. Sebab kau generasi D yang di brainwash, demokrasi, didoktrin, ditipu oleh ulama-ulama suk. Yang Nabi cakap ulama paling jahat, manusia paling, makhluk paling jahat yang berjalan di muka bumi adalah ulama engkau. Ulama-ulama suk. So itulah realiti kehidupan. Itulah kenyataannya. Jadi suka hati korang lah. Salam satu syahadah. Innallaha ma'ana inama ya rabbi sayahdin. A'udzubika bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Allahu akbar.